Sikit lagi, sikit lagi. Weh, aku berjaya. Ni dia buang sisa apa ni? Wah. Wah. Weh, cantik tu tempat ni. Hai guys, apa khabar semua? Wah, seperti yang dijanjikan, aku akan main off-road. Tapi footage pertama tadi, aku terset dekat overexpose lah. Aduh, hai. Ni aftermath selepas aku sampai dekat area Puncak Alam dengan Nasir. Kau tengok tu motor kita orang sekejap Oh, gila weh. Habis semua. Tapi yang paling penting shot kan, Nasir kan? Betul tak Nasir? Aku rasa kesilapan lah aku ikut kau kali ni. Aku dah tak boleh lah. Ni aku tidur, confirm aku teringat-ingat ni. Serius aku cakap, memang best gila. Footage lepas ni kita continue dekat bila nak masuk nanti. Sebenarnya kita orang sangkut tadi. Kita sangkut tadi. Kalau korang fikir nak datang sini, korang tak boleh. Tak boleh, memang tak boleh. Kalau macam yang macam Getih Sempah yang selalu aku pergi tu kan, korang boleh pergi situ. Tapi kat sini korang tak boleh. Korang kena pakai motor macam ni baru sampai. Kau tengok tempat ni. Ui, cantik tu. Alamak. Okay guys, kita dah lepas dah. Dekat bahagian situ. Tak habis. Parah. Aduh, aku dah berpeluh-peluh ni. Okay, jom kita gerak Hasan? Licin? Serius lah? Licin sangat ke? Okay. Woi. Woi. Wah, ni macam mana pula ni? Weh, kau tengok tayar kita? Itulah aku cakap, dia macam donat. Ni balik kena basuh tu. Adakah decision yang betul ni, Seh? Adakah decision yang betul kita buat ni? Oh, kena macam tu Okay. Turun. Oh, ngam. Kau tengok tayar nasi tu. Aduh. Oh. Best, nice. Akhirnya kita sampai. Oh, ni yang straight kita ambil gambar kan? Oh. Weh, lepas. Ni yang kita mahu. Tak boleh diri dah, tak licin. Tak boleh. Tak tukar lagi kan. Kau tengok kasut aku. Ya, kita lompat kat situ. Kat situ kan. Akhirnya. Wah. Okey. Jom kita jalan-jalan.
Oi, habis. Gegar-gegar batang ni. Ah. Oh. Ui, ada batu tajam tu. Gila buat hal. Ingatlah mana jalan dia. Ini je, sampai sini je. Ada lagi eh? Serius lah? Eh? Weh, best tu. Okay, berdiri. Dari tempat yang kita boleh berteduh kat ni. Itulah pasal. Panas gila tu. Kita rumah orang belakang ni. Oh ya. Weh, siapa cakap ni? Okay guys, sekejap aku pergi naik atas jap. Tengok. Ni lah pagar. Oh. Itu je, tapi macam bahaya lalu kat sini. Berarti kau kena pakai kasut off-road. Aduh, tak ada sih. Salah. Aduh. Aduh sial. Tak boleh lah. Dah macam rock climbing lah aku. Apa kau buat tu? Sikit lagi. Weh, aku berjaya. Rumah orang kat sana. Rumah orang. Nak naik lagi. Apa yang kau nampak kat atas tu? Kawasan rumah kat sini. Sini ada jalan kat sini. Ada lagi. Boleh turun ke sana. Kau tahu tak? Ni kasut boot kerja aku tu. Off-road tak biasa-biasa lah tu. Itulah pasal. Weh. Kawan boleh setia lepak lah. Boleh ke? Kita lepak tukang pula. Aduh. Ho. Walamak. Nasir dia dah tukar suspension tinggi, kau tahu tak? Aku punya standard lagi. Tengok dia relax je, kau tengok dia berdiri, dia relax je. Woo! Kau tengok ni. Best gila view ni. Ni kan kita orang pergi time buat motor yang dulu dekat sini lah. Weh, tapi serius lah. Daripada apa yang aku cakap, daripada apa yang aku experience, aku first time tau masuk off-road ni. Tapi boleh kawal motor ni. Best gila. Memang silap besar aku pergi masuk off-road ni dengan Nasir. Kenapa? Sebab aku nak masuk lagi lepas ni. Gila weh. Berpeluh-peluh. Weh. Tapi best. Apa dia? Kau tahu tak Nasir? Alamak. Nasi palau aku. Kat sini kan. Lagi satu kan.
Saya salah simpang. Sini lah. Weh sini weh, fun gila tu. Weh, best gila tu. Oh sana. Situ situ. Serius best gila tu. Kamera aku sampai sengit-sengit dah. Okay, straight balik. Diri sikit. Tapi aku tak tukar handle lagi. So jadi lah macam ni. Ini ya tadi juga ni. Aduh. Oh, mana ni? Turun bawah. Oi, batu tajam ah. Allahu Akbar. Memang sesuai lah. Aku rasa memang sesuai motor ni masuk off-road. Best gila tu. Ya. Itu dia. Oi, hampir tergolek. Wah. Wih, cantik tu tempat ni. Weh, cantik tu tempat ni. Ini baru betul, geng. Sejam apa tu? Okey, selepas aku rasa 2 jam gak kita kat sini. Footage yang korang tengok tadi kan, yang aku pusing-pusing kat atas tu nasib. Apa yang aku boleh cakap? Aku sekarang ni boleh katakan newbie ke tau tak? Weh, best tu. Serius best gila. Itu aku cakap tadi dalam video. Aku confirm akan pergi balik. Confirm akan. Weh, ujung minggu ni buat apa tau? So far aku tak modify apa-apa lagi. Motor Nasir tu dia dah modify lah. Aku tak modify apa-apa lagi. Handlebar standard. Echo ni aku tak buang lagi. Suspension aku tak tukar lagi. Tapi so far bila off-road tu boleh bawa sebagai newbie boleh bawa. Car wash. Weh, kena tu. Jadi orang car wash tu menyumpah kita. Safe ride, don't die. Direct direct. Safe ride, don't die. Okay, setelah kita nak macam Nasir cakap, kita nak pergi cari car wash. Car wash ada kan? Sebelah mamak ke apa kan? Off-road ni tak ada car wash. Tiba-tiba ada, aku dah gerak dulu lah. Basuh kereta bang, mampus. Terus handsome. Memang betul aku punya decision untuk pakai off-road gear. Kau tengok aku tak pakai. Tengok kasut aku. Ni kasut kerja ni. Kasut kerja. Aduh, habislah balik kena bising ni. Kau jalan nak keluar kan? Tak tahu. Kau lihat sih. Atas ni kan? Tak silap. Bukan Kita tengok dulu kat sana. Okay. Kita orang nak cari, nak balik lah ni sebenarnya. Nak cari tempat car wash. Lepas tu nak basuh motor kotor ni. Wow. Gila kau. Ari, jalan keluar. Aku duduk je lah. Sebab aku tinggi, tak cukup.
Nampak macam senang tu, tapi sebenarnya tak. Cantik lah tempat ni. Nice lah. Kau tengok, kalau aku main off-road memang aku kena tinggal punya dengan nasi. Mana tu? Ha? Ke kanan eh? Oh. Oi, mati. Oh, ni turun ni. Oi. Iya. Oh, bestnya. Ya Allah. Walaupun panas tapi best. Aku kena diri lah, tapi tak boleh diri sebab handle ni terlalu tinggi. Kiri Sen. Kiri. Nak cuba cari jalan lain ke? Nak try tengok. Tengok ada. Wow, bestnya. Ya. Oh, kiri ke kanan? Tempat zombie ni. Ikut kata kanan. Ha? Nak try kanan? Kanan sana. Ha. Jom. Kanan depan. Boleh. Oi. Apa benda ni? Ni dia buang sisa apa ni? Tu, ada jalan. Try lah. Try je. Say, kita macam sesat je ni, Say. Terus lah. Weh, ni macam salah jalan je ni. Mana dia tu? Ke sana? Nak try? Ya? Kan? Yo. Ni pun off-road ni. Sana eh? Lah, jumpa. Jumpa. Okay, jalan. Kau kena tangkap lang. Oi. Wah, berakhirnya kita orang punya off-road adventure hari ni. Aku tengok jaga tadi dah bangun dah. Itulah. Dia cakap, "Ui, dua masuk punya." Mesti orang tu macam budak ni buat apa je dengan motor ni. Aku kena beli glove nipis lah. Tak boleh lah. Off-road tak boleh kan. Tak boleh tu. Okey, sudah sampai. Sejam lepas tu. Okay guys, macam biasa jangan lupa like, comment, share and subscribe. Sekejap, bagi lepas ni dulu. Thanks for watching. Ciao. Okay, are you ready? วันเราไปโจนร็อกกันนี้จ้าลายแตดNi aku kena pergi ambil parcel sekejap. Wife aku pergi letak dekat parcel dekat Parcel Hub. Tak send kat rumah. So aku kena pergi Parcel Hub sekejap, pergi ambil.